Antara waktu mustajab doa di dalam bulan Ramadan adalah 10 minit nak dekat buka puasa. Orang tanya, adakah Nabi habaq 10 minit? Tak, Nabi habaq waktu ketika nak buka puasa. Jadi ulama' bagi dekat kita tempoh lah. 10 minit nak dekat buka puasa tu, dah duduk dah untuk baca doa. Apa doa yang nak baca? Mai dengar sini. Mai dekat sikit, mai dekat sikit. Tengok mulut saya, ikut saya baca. Boleh dah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Ya Karim. Ini doanya. Kemudian barulah sambut dengan doa-doa lain. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian tambah lagi Allahumma ighfir lana dzunubana sampailah masuk waktu berbuka puasa. Selamat beramal, selamat berdoa. Semoga Allah menerima amalan kita.